Rancangan jejak Pamoga ke Umrah ini dibawa khas oleh Pamoga, keluaran Vida Beauty. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Ada kalanya bosan, ada ketikanya kecewa dan selebihnya diusung sedih. Inilah kerlip imbas derita yang menusuk masuk ke ruang hidup Wan Roslina Wan Ismail secara tiba-tiba. Larik yang bercantum menjadi frasa luar jangka menyebabkan ibu tunggal kepada 3 orang anak ini hampir patah semangat untuk memulakan sesuatu yang lebih bererti pada usia yang ada. Tangis dan tawa, nyanyian yang mengiringi hati yang rindu, tanda cinta di jalannya. Namun ku percaya, hati meyakini semua akan indah pada akhirnya. Andai bisa ku mengulang. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tetapi demi mengangkat rasa kasih terhadap ayah yang memerlukan perhatian dan anak bongsu yang masih mentah tentang hidup, Wan Roslina terpaksa menggagahkan diri agar carik yang ada tidak merencatkan kehidupan insan-insan di sekelilingnya. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari dalam pukul 12.30 buku radio Kelantan. Lepas tu dengarlah Puan Vida duk ayat kata Pamoga. Lepas tu duk mikir apa dia Pamoga ni. Mungkin kerana terlalu lama mencari sesuatu yang dapat menjernihkan keadaan diri, menyebabkan Wan Roslina tidak berfikir panjang. Bagi Wan Roslina, apalah artinya wang yang banyak jika hati dirundung gundah gulana? Tak sanggup menelan keperitan yang mendatang, menyebabkan Wan Roslina rela berbelanja besar hanya untuk mendapatkan sebotol Pamoga, sekotak Vitalia dan juga ginger spa keluaran Vida Beauty. Nyata, pengorbanan wang ringgit Roslina selama 7 bulan tidak sia-sia. Setelah mengambil Pamoga dan Vitalia secara rutin, segala kesedihan dan kebimbangan yang merantai diri terungkai dengan sendirinya. Bias keceriaan yang menerpa masuk ke dalam kehidupan ibu tunggal 3 beranak ini turut dirasai oleh pengasas Vida Beauty, Hasmiza Othman. Lantaran itu, pada kesempatan yang ada hanya seketika, memberi ruang kepada Puan Hasmiza untuk menyampaikan hasratnya untuk mencalonkan Wan Roslina Wan Ismail sebagai salah seorang pengguna Pamoga yang akan menunaikan umrah di Tanah Suci Mekah bersama Vida Beauty. Gelombang rasa yang dialami oleh Wan Roslina ini sebenarnya akan singgah ke hati pengguna produk makanan kesihatan Pamoga yang lain. Jadilah pengguna Pamoga hari ini untuk memperoleh 1001 khasiat buah delima dan juga peluang untuk menunaikan umrah bersama Pamoga. Rancangan jejak Pamoga ke Umrah tadi dibawa khas oleh Pamoga, keluaran Vida Beauty.